nampak sporty geng. Nak buka dia punya kepala ni memang cukup payah, tapi fitting dia ni memang termantap. Jadi motor ni masa aku beli hari tu, lever dia ni dah calar. Aku tak tahulah, owner lama tangan besi ke apa, so dah tak sedap. Yang ini E3 punya version 14mm. Version E3 yang terbaru ni memang mantap. Tengok dia punya tabung untuk minyak dia ni. Okay, ada CNC atas, ada adjuster dekat sini. Ini kawan dia. 4 skru ni paling mudah lah korang buka. Tengkuk dia ni ada klip kiri kanan. Klip je, nampak? Meletup-letup. Kalau salah, patah, makan modal. Okey, yang ini memang masalah sebab RCB punya duduk belah dalam. Yang original dia duduk dekat luar, dekat sini. Tak boleh pakai. Jadi aku pakai yang lama balik. Okay, RCB datang, dia punya pin ni dia jenis soket macam ni tau. So aku buka, aku cocok macam ni, lepas tu take balik je. Dia RS ni kalau tak pelik memang bukan RS lah Sebelah ni 8, sebelah sini 10. Lepas tu aku dah nampak dah, belah kanan pun memang tak boleh pakai side mirror geng. Okay, jadi ini barang khas untuk racing use only. Kalau korang nak pakai juga, risiko dia dekat tangan korang. Okay, siap pasang. Belah kanan E3, ni belah kiri ada adjustable dia kat sini. Alright, mantap. Dia pendek sikit lah, jadi kombinasi warna dia memang cun lah. Merah, hitam, silver. Gambaran dia daripada atas pun nampak lebih mantap. Kemas, cun.